Ada orang tanya Wafa, kenapa Wafa kurang promote tentang silver? Menarik kan soalan ni? Mesti tuan-puan nak tahu juga. Tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Bagi Wafa, nak melabur dalam silver ni bagus, bukannya tak bagus. Cumanya harga silver ni lebih volatile, iaitu tak stabil. Bila harga emas naik, harga silver akan naik double to triple kali ganda. Tapi bila dia turun, dia boleh turun sampai 50%. Yang kedua, kadar kepercayaan silver ni lebih rendah. Maksudnya, silver ni susah nak jual balik. Hanya syarikat yang keluarkannya sahaja yang sanggup beli. Tapi kalau emas, tuan-puan nak jual kat mana-mana pun, di seluruh dunia pun, pada bil-bil masa pun boleh. Dan yang ketiga, nak simpan silver ni susah. Silver ni berat dan juga besar. Jadi mentor saya sarankan simpan emas dulu, ada lebihan baru boleh simpan silver. So kadar ratio dia dalam 70% emas, 30% silver. Tapi kalau emas pun belum mula simpan, jangan sibuk-sibuklah simpan silver dulu. Jom saya bantu mulakan simpanan emas rendah RM100 sahaja. Boleh rujuk pin video Wafa untuk Wafa bantu sebaiknya.